Ini dia nak baca dia. Bila nak rekod jenayah, individu tu nak dapat kerja lepas ni memang hancur bertahun-tahun. Dah lah dapat susah. So jadi setara yang ganas. Apa? Jadi yang pun kerja, semua ada rekod jenayah, diorang nak ambil. Kau nak beritahu. So memang lagi tu je rumah dadah. Lagilah menjaga saya. Jadi lagi teruk. Baca dekat mana? Lagi teruk. Korang cakap? Apa pondok pun lagi teruk. Nak buat makan, nak buat apa? Ni memang Kita penting. bawa ke sekarang. Saya nak ambil gambar makanan saya. Bila semua skop diperluaskan, Siapa yang tulis ambil gambar makanan dia? Saya simpan. sekarang tak pergi solat Jumaat contohnya. Okey. Tahun Nabi Majid dah. Dirilah. Tapi sebagai Actually juga penting tak ada. bukan semua Bukanlah hilang malu. dia akan faham beza Sebab hal-hal. Dia hanya sebab tu kadang-kadang Diri selalu buat live bawa arah. Oh, faham. Rekod jenayah. Kena ada cari something. Betul. Dia lah, dia dapat 10,000. Lagipun Padahal sebab Kak Bella selalu busy. So dia tak ada masa nak buat live macam ni. Buka baik kuning. Faham? So Dia assist lah. tak ada rekod. Tapi kalau Saya tak tahu cakap tu. Macam 2 hari lepas macam mana nak cari I pergi teman kawan I. kemanusiaan, Dia pergi event macam pencegahan. Hari event lah. So ramai datang event tu. Itu je saya risau. Sebab I punya macam social anxiety tu datang. Sebab I rasa I dah lama tak pergi event. And I jadi macam memang majikan semua dah pergi. sebab kalau ramai-ramai selalu berkumpul, I mesti akan awal caw. Tak ada beza. Adik kita kena berniaga tak bukan podcast. Tak. Tak lupa pula. Lupa tengah. Lupa pula. Kurang lupa, sorry. Live kat sini. Maaf cakap. Kalau kita ada apa? Oh, okay, korang tengoklah dekat beg kuning tu. Jangan gelak dulu, jangan gelak. Hari ni ada event apa, Bella? Tak ada, hari ni tak ada event. Kita event tak ada program. Kita ada program. Event program kan sama? Sama ah. Sama banyak. Video okey sudah okey, cuma baru tu tapi dah ditutupi dengan makeup. Lepas ada lakukan kesilapan, kena tangkap. Comel duk pakai tutup. Comel. Dan nak kata saya tidak dicegah-cegah. Mana boleh buat? Kita tengah lunch break. Sebelum kita sambung balik kejap lagi. Risauan saya. Sebenarnya kan dari Melayu nak bekerja sini dah tak boleh. Tapi dia baju tu reject. Kalau kita ada sistem di mana belum lah. Esok lah rekod jenayah. Dia bila? Dia masih dah. Baru sedang Hari ni boleh? Hari ni kita pergi. Boleh. supaya dapat tingkatkan luas risiko. Itulah saya boleh cari dalam itulah saya cakap salah sebut saya Okay guys, sambil-sambil tu korang buka dapat kuning kan, support Bella Pak. But anyway, thank you so much. Even Didi tak buat live for few days, tapi order masih masuk. Alhamdulillah, thank you so much. Korang memang. And kalau macam yang korang tahu juga, sometimes Belova ni, okay, Kak Bella banyak apa ni, gunakan Belova punya keuntungan untuk bagi bantuan dekat yang memerlukan. So actually korang mana yang beli, mana yang support Belova tu, thank you so much. And also dalam kita membeli, kita buat kebaikan juga, kita berkongsi. Bella lapar. Sebab Kak Bella baru dapat makan daripada tadi dia tak makan. Pagi tadi ada drama, saya sakit perut aja. Ya Allah. Pagi tadi Kak Bella sakit perut. Hampir rasa tak boleh datang. So dia suruh Didi gerak dulu. Betul dia sampai Dia kata perut sakit sangat, tapi masa tu dekat dapur ni. Sebab dia ni pagi-pagi dia tak boleh beli makanan. ballroom tak boleh view hari ni sebab ada event. Oh, ada event. Okay, tak apa. Okay. Dia cakap macam dia nak tengok timing, tapi kapal takut lambat sangat kan. Tapi kapal cakap bagi tahu je timing, tengok lambat. Ada event. Dia dah tanya orang tu tak bagi. Okay, apa? Orang event. Orang event tu tengok hall. Sebab memang nak tengok.
dalam group tadi dengan YB family. Dia kata mana gambar Bella, kata saya tekan dia tak kira gambar ni. Apa kau makan Bella? Makan nasi goreng. Saya kalau tiada nasi, saya memang tidak boleh. Jadi, ya. And Yang ni dia yang dua hari K-pop model dia dah naik. Dah pergi awal. dia bagi mana-mana tapi tak boleh pakai. Dari Johor. Wilayah Korea. tapi hotel sama lah. Singaporean Buat nama dia. tapi tak dapat warga negara sini lah. Dalam surat beranak masih bukan warga negara. thank you. Ni nak tahu berapa dah ni? Tadi sembang punya sahabat apa ni YB ni. Jelak lah. Lagi ada 13 tahun tu. Kalau korang tak kenal kita orang, siapa yang kakak, siapa yang adik? Kalau dia pilih paling ladak. Yes, memang it was very dear for dah masuk macam Oh kaya dah. Dia dah jadi paling ladak tu. sekarang ni Datuk Didi. Didi apa kakak? Bella kakak. Didi. Jadi kawan lah. Macam Bella adik. Tapi ramai cakap. Kali semua nasi. Mana nasi? Saya pun saya garang sikit. Tak sudah. So saya lah yang kena jadi kakak. Makan separuh lah. tapi dia habis lah. Saya makan gulu-gulu ni lah. Apa tu ah? Yang gula-gula asam ni. Makan di Nabi kan dapat free. Tengok. Apa makan di Nabi nak pakai itu kan tu kan? Lupa. Ya Allah. Padahal wajib awak dia kelas 50%. Panjang saya kena dia. Gula-gula amal. Mama cakap saya pakai tudung muka saya macam mama. Bella pakai kot apa? Bella pakai yang lama punya. Yang kalau korang tengok tekan beg kuning, korang nampak yang Keluarga Syarifah saja tu. Tapi ada yang sama nama. Kalau kau nak dapatkan yang kecil ni, kau Korang ambil muka. Ambil muka. Actually keluarga Syarifah ni Saya selalu gila. kan macam Munah Ibu Syarifah ni tak boleh kan. So komen nampak benda komen macam Apa badi dia? Apa badi dia? Selera pun. Bella gimana? Biarlah. Kalau saya boleh pindah balik adakah saya tak sampai nyanyian. Hari-hari buat intern. Saya nak jadi cikgu. betul. Takkan tahu. So saya masuk kursus untuk jadi cikgu. Korang doakan saya. Tak, doakan adik jadi cikgu. Bella akan jadi orang pertama yang menentang habis-habisan. Sebab saya tahu tahap kesabaran adik saya sangat nipis. Saya tak nak ada kes. Saya tak nak mungkin dia masuk detail. Hakikat dia arwah tu kan macam ni. Suara tu pun ujung-ujung adik saya silap kena lempah. Taklah, Didi lebih mak daripada Bella tau. Handphone ni semua gambar Didi, gambar Arab. Kalau saya jadi cikgu, ada 10 anak murid macam Ara. InsyaAllah esok saya resign. Kita nak pun masuk tanya rambutan. Dia berfikir kat sana Cik jalan tengah macam mana? Saya surat jenayah tanya. Tak manis kan? Kalau kita dua Air. kita saya lagi yang Dah ada kacau tak? kalau susah lagi kan. Try makan buah yang manis. On. Susah mau dapat. Asu dia ni bersih kan? Oh, dia nak kasih sos ah. Sama belacan dia pun pedas ah. Lain okey tak? Korang? Tak. Lain okey ba? Mana Dini? Ada ni Dini di depan. Dia diet ke? Tak ada, dah makan banyak. So yang tu kita ada video tak?
Tak ada maknanya dah ada. Tak mungkin akan terjadi Didi lagi. Saya tu makan cili padi pedas gila, saya tergigit. Wah. Tapi belum lagi yang pindik tu. Kalau Ladak Sabah tu Apa? Memang dipanggil Ladak Sabah kan? ni batu. Coba kamu pergi pasar, kamu beli dia punya ladak tu bentuknya lain. Dia macam Setiap kali mama atau orang Kak Bella kan ada show ke apa, ada event di ladak Sabah, Sabah dengar. mesti saya akan kirim ladak ni, cili padi ya. How does it work? Ni begini, bentuk dia begini. Tu orang tengah tengok situ. So kalau nak tahu orang tengok ke tak, ada yang begini ni. Saya is viewing a product. Ni pakai sikit-sikit je, dia memang dah. Pedas Ni. Yang kan kamu. actually yang lebih pedas yang ini. Yalah, kasih dekat tengok Tapi tekstur dia. Sedapnya betul sebab kalau dekat Semenanjung dia punya cili kan besar tapi tak pedas. Yang ini satu pun insya-Allah. InsyaAllah. Tapi Didi pernah masuk hospital, so jangan dah. Apa? Yang makan pedas tu? Kena tahan. Sebab apa dia? Sebenarnya Didi dulu appendix. Oh, I see. Tapi bila dah okey sikit, Didi tak buang. So pertengahan tahun benda ni pernah terjadi 2 kali tapi gap dia lama lah. Tapi Kalau betul, saya cuba cakap slow down. Tapi tak juga slow down, sama je. Sebab tak boleh. Sebenarnya kalau kita makan tak ada cili, macam tak ada flavour tau. Makan Maggi mesti kena dengan cili. Assalamualaikum, Ma. Makan nasi lauk mesti kena ada cili. Oh, Cabai burung. tapi nak Cabai tu ni kan, tak tengah lunch break, Ma. cili kan, cabai. Mama, Bella tak mau punya Mama CA kan? Yelah takkanlah CI pula kan. Nama 4 macam tu. BAI. Siapa ambil Mama? Cabai burung Tak yalah, Bella ambil Mama Sarawak panggil cabai. Tak ada, dah habis. Dah habis. Bella ambil Mama, tapi macam mana Mama ada apa lepas tu? Dadak padi. Oh, kalau Brunei panggil. Okay, good to know. Sambil-sambil korang tengah ambil kuning ke? Ni, lepas kita pergi makan tu baru hantar Mama dulu. Boleh? Ya, jom. Jadi dia meeting sampai malam pagi kat mana dah tahu. Dia kata dia ada meeting pukul 4, lepas tu dia ada meeting pukul 6, lepas tu dia ada dinner dengan Cooks Kitchen. Bella tahu, itu yang kita Bella. Ada ke 3? Lah, kita-kita je lah. Okey, Mama. Kalau sudah kami tak boleh kan? Waalaikumsalam, Mama. Kau kira. Dah nak naik kelas. Apa dah nak? kawan saya daripada Indonesia dulu Ada. Menteri Pendidikan. Sekejap, orang berminat. Jep tak memang benda dia nak masuk kelas dah. Saya dapat semangat. Jack kat kelas paling terbaik. Semua orang yang tak tahu dalam kelas apa jadi. Tapi kita ada bukti. Kat dalam kelas, tak Didi tengok Jack tengok Didi. Aku tak faham. Dia orang macam ada isyarat apa tengok pergi ambil makan lah. Siapa sediakan makanan kat dalam kelas? Idea siapa? Idea siapa? Allah. Okey tu bukan sebab dia ambil duit tak ada. Tapi saya kalau tak ada makanan. Oh, you dia sama dengan ayah? Ayam ni sedap Ya, ayam makan. Semua anak-anak dekat Tapi dia makan satu je, dia makan sikit je. Sebab Biha cakap dia malas nak kunyah. promo. Malas nak kunyah. Kalau raya kata Okay, korang yang tengok kabel kuning, Saya yang nak tolong you kecil, kunyah. yang ini yang Kak Bella pakai, walaupun kamu tak dapat korang boleh That's funny, I tak tengok pernah dengar rasa dekat tu. yang kalau yang, nak yang besar punya, korang tengok nama Mocha. MOCHA. keputusan kamu Mocha. Ingat dalam tunjuk sikit. good face. Boleh kena. Kak Bella suka yang tak berwarna. Saya memang kesian sebab Macam kalau Didi Didi akan dia letak sediakan dis ke campurkan warna burn rose. burn rose tu, bagi dia macam warna-warna pekat sikit, warna-warna macam antagonis. si mamat ni tak ada Warna-warna tak ada dapat antagonis. apa-apa. Ini pun harga yang paling rendah dia nak kasih itu RM350 dia tukar. Korang kalau yang Bella tengah makan yang tak, macam tak sopan, korang janganlah post, okay? Tapi itu kerana Thank you. Ada yang tengah beli. nak Thank you.
sekian. Tapi bila benda ni dah, siapa lagi nak join politik? Oh. Jack tak sabar masuk kelas. Tolonglah selfie nak hantar kat siapa? Padahal dia tu dah kaya lagi. Ha. Jack kan hantar kat orang. Tengah break ni you. Dia pergi Turki malam ni. Ya? Tu week. Bagi saya Itu kan dengan Yomam Ada jumpa dia lah tadi. Tidak, salam cium tangan. Mau masuk kelas. Babi berperang. jom selfie. Bella selfie sekali ni. Boleh. Nak wipe selfie. Ni. Saya tolong ambil. Boleh. Kenapa tak duduk belah sini kan? Boleh. Ustaz kita. Ustaz Isan. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, baby. Kita jumpa lagi, baby. InsyaAllah. InsyaAllah. Bella jumpa lagi, insyaAllah. Kak Liz? Jack dah pegang beg. Okey, jumpa lagi dah. Pelajaran terbaik. Dia adalah pelajar terbaik. Tu classmate saya. Kak Liz, kereta saya mana? Saya tak lebih awak. Oh, tengah ni. Tengah satu. Tidak pinjam. Dalam weekend. Dalam beg. Jam berapa habis? Tadi kamu naik kat mana? Oh, Jam 3. Ya, hantar ke sini. Aku mau pakai. Tengok dia orang sampai utara tak kan? Okey, sampai. Aku mau ambil ini. Biar kali sudah call. Jam 3 sudah kau tahu ni. Biar aku. Tidak. Tidak punya barang ni ada. Yang barang tadi saya tolong angkat. Ada tidak? Tadi boleh suara? boleh.